Banyak simpan perabot kayu-kayu macam gini benda pertama kena hati-hati adalah jati ni, kayu jati macam perabot jati, anak-anak tak makan sebab dalam jati ni dia memang dah ada toksin dia sendiri. Sebab tu orang kata kayu jati, kayu cengal, anak-anak tak makan sebab dia ada cecair toksin dia sendiri. Dia tak payah nak treatment lah. Kalau macam perabot kayu lain, biasanya dekat kilang dia orang akan treatment balik. Dia orang akan rendam dengan chemical, lepas tu baru dia proses jadi perabot. Kalau jati, cengal dia tak perlu. Pasal dia memang dah ada natural punya toksin dalam tu. Anak-anak makan, dia mati. Ni nasihat daripada seorang pest control. Kalau banyak simpan perabot kayu-kayu macam gini benda pertama kena hati-hati adalah pepijat. Bed bug, masalah bed bug. Bed bug. So, bed bug dia suka duduk dekat permukaan perabot-perabot macam ni. Pasal dia banyak celah. Dia banyak celah-celah apa semua. Dia boleh membiak kat situ. Dan satu lagi nak prevent daripada masalah bed bug tu, kalau contoh ni dia punya sofa span ni nak kena selalu cuci lah. Rumah ni ada bela binatang tak? Macam kucing ke apa ke? Yelah, buat masa ni aku bela anak buah Bela anak buah lah. Okey, tak apalah. Kalau macam bela kucing ke apa ke, dia mudah melekat kan, macam pepijat.